Bagaimana saya urus masa untuk buat video setiap hari? Sekarang ni minimum satu video sehari memang kena upload. Kadang tu sampai 2, kadang sampai 3. Baik, orang tanyalah kan, macam mana boleh manage buat video? Okey, jawapan saya mudah. Yang pertama ialah saya buat decision, saya buat keputusan, saya nak buat video setiap hari. So masa saya sama macam orang lain, 24 jam. Saya sibuk macam orang lain, ada kerjaya yang hakiki, and then ada keluarga yang nak diuruskan. Tapi saya membuat keputusan, saya cakap saya kena buat video sekurang-kurangnya satu setiap hari. And then yang kedua ialah saya memang allocate masa, dah ada decision, and then buatlah bagaimanakah persiapannya. Saya letak masa waktu pagi untuk keluarkan idea, curahkan idea, kemudian terus rakam dan terus share, terus edit dan terus share. Biasanya pagi lah, biasanya waktu pagi. Kemudian sama ada petang ataupun malam, bergantung kepada idea ataupun isu ketika itu. Jadi memang hari yang paling, sebab aktiviti buat video ni bilalah lama buat, dia menyebabkan saya rasa hari saya lengkap. Kalau tak buat tu rasa macam salah, rasa macam ada benda tak kena. Jadi saya selesaikan waktu pagi. And then yang ketiga ialah saya pilih formula ataupun saya belajar cara buat video yang paling simple, yang paling ringkas. Dan itu menyebabkan saya tak rasa terbeban ataupun menyebabkan tak rasa spend masa yang terlalu banyak untuk siapkan satu-satu video. Dan yang tak akhir sekali, saya buat refleksi lah. Saya buat refleksi, muhasabah setiap minggu, bagaimanakah perjalanan penghasilan video, berapa video telah disiarkan, berapa views yang kita dapat, berapa likes, berapa follower yang kita dapat. Kalau dalam konteks bisnes, berapa leads yang kita dapat. Jadi proses itu menyebabkan saya ada masa untuk buat video. Dan memang buat video telah mengubah kehidupan saya. Daripada langsung tak fikir nak buat video, tak fikir nak cari konten, sekarang ni lebih kepada kalau tak buat video tu rasa tak lengkap. Jadi itu perkongsian ringkas saya pada pagi ini, bagaimana saya urus masa untuk hasilkan video setiap hari, sekurang-kurangnya satu video. Kepada anda semua, teruskan kekal dalam komuniti ini, kerana saya akan berkongsi setiap hari, insya-Allah, sekiranya diizinkan Tuhan.